dunia tidak lagi stabil. Jadi saya ingin sekali lagi menyeru rakyat memilih, menyaring berita, mencari fakta yang betul, cuba sama-sama memantau keadaan, semak dengan rapi dan mengambil langkah untuk menyelamatkan keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Dalam keadaan kekacauan ini, jangan anggap kita terasing. Dan percayalah, jangan pandang ringan dan enteng isu keselamatan negara kita. Marilah kita bersama membina negara bangsa. Aku kasih Malaysia. Aku kasih Malaysia. Aku kasih Malaysia.